Okey, saya dapat soalan daripada penyimpan emas saya ataupun mungkin ada yang daripada bukan penyimpan emas saya tanya. Mana lebih baik antara ASB, tabung haji dan juga emas? Okey, saya jawab soalan ni secara general lah, secara umum. Ketiga-tiga tu bagus. ASB dan tabung haji tu adalah institusi kewangan, emas adalah alat kewangan. Jadi yang mana lebih baik untuk simpan? Ketiga-tiganya bagus, yang tak bagus ketiga-tiganya pun kita tak simpan. So, kita kena fokus dan kena tahu apa matlamat simpanan kita. Kalau untuk tuan-puan simpanan jangka masa pendek, saya showkan tuan-puan simpan dalam ASB ataupun tabung haji. Tapi kalau untuk jangka masa panjang, saya sangat mengesyorkan tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab apa dalam bentuk emas? Sebab emas dalam jangka masa panjang harga dia makin lama makin mahal. Emas dia tidak dimakan oleh inflasi. Emas sentiasa mengekalkan nilai berbanding kalau kita simpan dalam bentuk duit yang mana fiat money. Fiat money ni tuan-puan boleh buat kajian sedikit. Fiat money saban tahun makin lama makin berkurang dari sudut nilai. Bukan dari sudut nombor. Mungkin nombor nampak sama, tapi kuasa untuk membeli dia semakin lama semakin berkurangan. So kalau tuan-puan niat untuk simpanan jangka masa panjang, pilih emas. Tapi kalau simpanan untuk jangka masa pendek, simpan dalam ASB ataupun tabung haji. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya, nak menabung dalam bentuk emas, nak menyimpan emas, tinggalkan detail dekat batch servis di bawah ni untuk saya bantu. Jangan lupa follow saya, Info Emas dan juga Kewangan.